Siapa yang dah ada 2 keping gold bar 100 gram, tahniah. Sebab tuan puan dah ada lebih RM100,000 dalam simpanan. Untuk 100 gram hari ni adalah sekitar RM60,000. 2 keping bernilai RM120,000. Untuk 2-3 tahun lagi, nilainya akan lebih meningkat. Tuan puan mungkin belum kaya, tetapi percayalah tuan puan susah nak jatuh miskin. Kenapa? Emas ni boleh bantu kita menyimpan dengan lebih mudah. Sebab bila kita tukar duit kepada emas, duit tu dah terkunci dalam bentuk yang sukar untuk kita belanjakan. Kalau kita nampak nombor dalam akaun bank walaupun RM100, kita akan rasa cepat berduit. Dan rasa berduit itulah yang sebenarnya yang menyukarkan kita untuk kita menyimpan. Simpanan emas dekat Publico ni sangat mudah. Tuan-puan boleh menabung serendah RM100 melalui akaun emas GAP. Gunakan saja daripada pendapatan sekurang-kurangnya 10% daripada gaji yang kita dapat setiap bulan. Anggap sahaja ia sebagai simpanan jangka masa panjang sekurang-kurangnya 2 tahun dan ke atas. Kalau rasa masih lagi susah untuk mula menyimpan, tuan-puan perlu buat 2 perkara. Pertama, tambah pendapatan. Yang kedua, belajar ilmu asas emas dan juga kewangan. Sebab dengan ilmu inilah yang kita akan jelas dan faham betapa pentingnya emas dalam portfolio kewangan. Kalau tuan-puan nak saya bimbing untuk simpan emas dengan ilmu yang betul, tuan-puan boleh terus rujuk pin video di profil saya ataupun klik link di bio untuk saya bantu tuan-puan sebaiknya.